Tak, sekarang ni mana wai suku aku? Korang tahu tak dekat mana? Geram betul aku. Siapalah yang ambil ni? Tak adalah, aku tahulah dekat mana. Pandai si macam ni, dia plan dengan bini aku. Nak kenakan aku lah ni. Sekarang ni, aku ada satu barang, tengok ni. Bersempena dengan 30 tahun anniversary. Dia tahu je lah umur aku dah 30 aja. Dia ada helmet baru tau. Dia collaboration dengan ARC. Dia datangkan dengan dua colour. Warna putih dan juga warna hitam. Aku ada warna putih tau. Nak tengok tak macam mana dia punya rupa? Sekejap, aku buka untuk korang tengok. Ini bukan barang yang sentiasa ada je. Yang ni dia sempena anniversary je. Boleh cakap limited edition. Barang yang kau akan dapat ialah helmet lah. Takkanlah kau beli helmet kau dapat sport rim lah apa, tak kena je. Ni dia datang sekali dengan bag jerut warna navy blue. Nampak ni? Ya Allah, segak. Tengok ni. Yang ni bukan stiker. Boleh kopek-kopek jadi ARC putih biasa. Tak ada. Yang ni dia dah siap tanamkan dengan clear. ARC Ritz visor beli sendiri. Dia bagi visor clear lah. Kau ambil size apa ni? Tak silap aku tahu L. Sekejap aku try sekejap. Tengok. Ngam-ngam. Bau kedai lah, babe. So dekat sini korang boleh tengok. Nampak tak? Dia ada serial number. Yang aku dapat ni Mai dah nak 3,000 Asia. Ni 2,907. Ni dalam ni kau dapat apa lagi? Kau dapat keychain 30th anniversary. Aku keychain ni saja dah ada berapa? Kau pergi tengok rak aku tu. Itu segala barang tu semua 30th anniversary tau. Tak pasang-pasang pun. Dah jadi hiasan dah. Nampak ni? Kau dapat apa? Dapat kad authenticity ni. Bukan plastik. Bersih. Kalau kau beli helmet, kau dapat engrave helmet. Kalau kau beli mono, dapat gambar mono. Beli caliper, dapat gambar caliper. Kat sini, kalau kau tengok, serial number dia mestilah tally dengan helmet tu. Bila lagi nak ride ni, dah lama tak ride lah. Barang motor bukan main banyak. Tukar cover set je 10 kali pula sebulan kan. Ride je tidak. Standby next ride. Motor dah cover set baru tu. Tak sabar nak ride. Aku rasa tu je lah kot. Macam biasa lah geng. Mantap boy.